Alright. Tangkap layar seterusnya ialah Imam Ibnu Hajar Al-Haythami pula. Adalah salah satu fatwa beliau menganggapnya sebagai satu bid'ah. Kata beliau maksudnya perbuatan tersebut dalam kurungan mengalunkan azan ketika pengemumian jenazah, tutup kurungan, ialah bid'ah. Kalau tengok teks Arab tu, perkataan yang pertama apa? Huwa bid'atun. Ia adalah bid'ah. Okey. Para penonton yang dirahmati Allah, menghukum sesuatu perkara tu sebagai bid'ah. Ini bukan kerja Wahabi saja. Bukan yang dituduh Wahabi saja, tak. Para ulama pun kalau ada bid'ah memanglah kata bid'ah. Dan ini Imam Ibnu Hajar Al-Haythami wafat tak silap saya 974 Hijrah. Tokoh besar dalam mazhab Syafi'i. Beliau pun kalau ada bid'ah katalah bid'ah. So macam nak kata ni Wahabi juga ke? Okey. Jadi berhati-hatilah mereka yang menggunakan istilah Wahabi ni untuk menakut-nakutkan orang ramai. Hanya Wahabi yang suka bid'ahkan. Tengok ni, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haythami juga membid'ahkan. Baik, okey, ialah bid'ah dan sesiapa yang menganggap azan ketika membawa turun jenazah ke dalam liang lahat sebagai satu sunnah, sebagai kias dengan hukum sunatnya azan saat kelahiran bayi kerana menyamakan pengakhiran satu perkara, yakni kematian, dengan permulaannya, yakni kelahiran, maka dia salah. Apakah perkara yang menggabungkan antara dua perkara itu? Hanya semata-mata suatu perkara itu merupakan permulaan dan suatu yang lain ialah pengakhiran. Tidak memastikan kedua-duanya itu boleh dikiaskan.